Ramai melihat kehidupan mahasiswa penuh dengan kenangan indah. Namun, tidak semua mengetahui cabaran yang kami hadapi setiap hari. Ada kalanya, duit yang ada hanya cukup untuk bertahan sehingga hujung minggu. Namun, perjuangan tetap perlu diteruskan. Tugasan, peperiksaan, program dan tanggungjawab semuanya hadir serentak menguji kekuatan kami. Aku penat lah. Macam-macam masalah datang serentak. Aku pun kadang-kadang pun takut segala usaha yang aku buat ni tak akan membuahkan hasil. Kita semua sedang diuji, tapi jangan lupa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Habis tu, macam mana kita nak terus kuat? Kita mungkin tidak mampu mengubah segala cabaran, tapi kita boleh saling menguatkan. Selagi ada usaha dan harapan, kita jangan pernah putus asa. Kami bukan sekadar mengajar segulung ijazah. Kami sedang membentuk diri menjadi insan yang berilmu, berakhlak dan sedia menghadapi cabaran kehidupan. Kesusahan yang kami lalui hari ini bukan penghalang, tetapi pengajaran. Setiap pengamalan mengajar kami arti sabar, syukur dan tidak mudah berputus asa. Perjalanan ini mungkin tidak mudah. Akan ada jatuh dan bangun. Namun setiap langkah yang diambil hari ini adalah pelaburan untuk masa depan yang lebih baik. Kami percaya kejayaan bukan milik mereka yang tidak pernah gagal, tetapi milik mereka yang sentiasa bangkit setiap kegagalan. Selagi ada impian, selagi ada usaha, tiada alasan untuk berhenti melangkah. Kerana seorang mahasiswa bukan hanya belajar untuk dirinya sendiri, tetapi membawa harapan keluarga, masyarakat dan agama.